kata muallif Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, maka inilah aturan. Inilah kita bincang baru ni lah. Ilham, kita jadi duduk di tanah lapang, kegemaran, ada suara campur dah gemar untuk tinggal ibadat, untuk buat ibadat. Dan kalau tertinggal pun dia jadi berasa satu ketinggalan lah. Lepas tu jangan berlama-lama. Dia tinggal lama, dia kali juga dia tinggal berah. Dia masa kita dapat tu dengan satu anugerah yang sudah dicampurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ke dalam diri seseorang, untuk dia menjalani sebagai hamba Allah. Itu dia. Menjalani sebagai hamba bagi peringkat kapasiti dia lah. Itu dia. Dia bukan boleh menoleh dan boleh banding dan boleh tengok kepada orang lain lah. Dia hanya pada peringkat dia. Jadi sudah beri sesuatu kepada dia. Jadi ada apabila beri tu, dia kena terus jalani walaupun nampak kecil, walaupun nampak rendah, walaupun nampak lekeh banding dengan orang tinggi-tinggi. Dia tak boleh banding. Dia kena hanya tengok bagi peringkat kita. Orang lain tu kita tak boleh banding. Kalau kita banding macam harta benda dunia ibarat. Jadi kalau kita ada 10 riyal banding orang ada 100 riyal, kecil lah kita. Miskin lah kitanya. Tapi kita banding dengan kita ada 10 riyal. Jadi apa yang patut kita gunakan dengan kata 10 riyal tu, kita gunalah apa yang boleh daripada 10 riyal tu. Itu dia dah. Jadi jangan tengok kepada persekitaran kita orang yang lebih lagi. Jadi kena tengok tingkat kita. Kalau tengok orang orang hebat, kuat. Jadi tak terjangkau kita. Pasal kita baru masuk gear pertama. Mana boleh lagi laju-laju. Gear pertama. Dia satu tak boleh lari sama orang dia ni. Mana dia nak kejar. Memang tak ada kejar lah. Cuma kita akan naik setangga ke gear satu, ke gear dua, ke gear ketiga, ke empat, lama kan. Tengok atas kapasiti kita, kenderaan kita tu, dia litah pada ada litah dia. Kalau dia litah, alhamdulillah. Kalau tak ada litah pun, mungkin kita lambat dah mula. Tidak, kita lambat dah mula. Jadi. Sebab tu Imam Ghazali kata, maka inilah aturan yang mengilhamkan daku, Tuhanku. Pasal Imam Ghazali pun naik setangga-setangga. Bukan naik muncul jadi Imam Ghazali selalu. Jadi Abu Hamid dulu dia tu, Muhammad dulu dia tu. Dia nama Muhammad ke Abu Hamid tu sudah dapat anak nama Hamid. Panggil Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali tu kapun dia. Kapun dia tu dapat gelaran Al-Ghazali tu setelah dia dari Al-Ghazali. Dulu aku tak kenal pun Ghazali tu apa dia. Tidak.
Sebab tu dia kata yang telah mengilhamkan daku Tuhanku pada jalan ibadah, pada kita menjalani ibadat. Setelah kita orang Islam, orang beriman, maka tentu kita kena berjalan ibadat, mengikut tahap kita masing-masing. Boleh pergi jemaah memuju, nak sembahyang rawatib, nak bayar qabliyah ba'di. Betul tak? Boleh pergi sembahyang pemuju. Betul dia. Kalau nyawa dia di rumah, menu di rumah, nak kata gua nak dia. Rumah dia ke atas, belagu atak dengan sejik tak pergi. Tak pergi. So ke rumah kena naik kenderaan jalan kaki apa jauh. Betul tak? Dengan hujan ribut apa gitu gini kan, dengan jalan lecuh gelap kan, banyak alasan lah tu kata. Tu dia. Tu dia ni. Boleh pergi semaya Jumaat tu ke pemuju. Muju budak orang. Tu dia. Tu dia. Cuma tak boleh nak banding dengan orang yang Jumaat lagi kau beli apa dia lagi beli kewe apa tu kan. Tak boleh nak banding. Tak sebanding tu. Ini tak sebanding. Ini tak setilik pada orang lain ni. Hanya kita minta kepada Allah supaya kita ni terus mendaki tangga. Mendaki anak tangga. Dari setangga ke setangga ke naik. Dan mendaki dan terus istiqamah. Itu minta. Minta Tuhan tinggikan gerah kita tu menaik dan istiqamah. Bukan naik sampai situ nyak. Berhenti sekali. Tidak. Kita minta tu ya. Kita minta tu. Jadi pada jalan ibadah maka ketahui olehmu, ketahui pula dia nak bimbing kita ni sekarang dengan taufik Allah bahawasanya yang hasil daripada jumlah ini 7 uqabat pula. 7 nak mari 7 rintangan dia, halangan dia. Tu dia, halangan dia. Halangan tu berjaya tak berjaya tu atas masing-masing. 7 uqabah pula. Setelah ada dah ibadat wa Tuhan ilhamkan, Tuhan beri taufik dan hidayah dia untuk beribadat kepada jalan Allah tu. Ada dah sama ada pula rintangan. Dia ni tidak saja sesuatu perkara tu tidak saya licin lesuh gitu dak lah maknanya licin lesuh. Licin lesuh gitu senil lene gitu dak. Dia. Dia makan beledak ya tak pernah kunyah. Makan beledak boleh mulut pah dah ada tekuk. Dia. Kalau bukan menggolai enggak kena kunyah dulu tak pernah kata dia. Makan beledak tak payah kunyah lah kata dia. Kalau kunyah pun tak ada mana lah kata dia. Jadi itu pun selembut beledak pun boleh lekat. Air pada orang jalan orang sedap tu. Apa lagi selembut beledak ada juga halangan dia tu, kerah dia tu ada juga. Nak banding dengan air paling lembut air lagi daripada beledak ni. Kita tengok uqabah dia 7. Pertama dinamakan uqabah ilmu. Dia halangan ilmu lah. Banyak orang Tok Guru Ambon ni beromon dah dia kata nak hak isi-isi tak sih dah kulit-kulit ni tak ada. Nak isi-isi nak ilmu isi lah lepas bagi ilmu isi. Tok Guru pun tengok dia kata nak isi senang mari pagi esok. Mari pagi esok tu isi. Tu diisi bagi esok lah. Marilah ni mana ada lagi yang tu.
Dia satu-satu perkara ni kena ikut peraturan dia. Kisah tak ada isi. Kulit dulu. Zaman dulu dia orang putih ni dia sekir. Orang putih ni dia mari dia jajah sini dia sekir orang Islam lah. Kita orang Melayu orang Islam lah baliknya. Apa pergi sunat-sunat tu buat balik dah dia kata. Kau comel-comel dah pergi sunat buat apa dia kata. Dia orang yang dia tanya tu jenis orang berakal. Bukan orang bunyi mulut beruh, jawab selalu dia. Kita ni kadang-kadang tak pakai akal, pakai mulut selalu lah berau. Tubik lah. Dia ni orang berakal. Dia pun tuan esok datang ke rumah saya dah. Jadi dah orang jemput juga hadir lah dia. Hadir tu semua dia sediakan benda barang-barang atau makanan atau buah-buahan yang kena koyok belakang. Semua kena koyok belakang. Tahu? Kat dalam-dalam benda kena koyok ni orang putih dia bagi pisang, banana. Pisang hok dia bagi nama satu. Dia pak ambil pisang. Tahu? Sila tuan. Sila tu ada tak? Pak ambil sila dia. Ambil. Nak koyok. Nak koyok pisang dia pop. Tak apa lalu tangan. Dia letak lalu tangan. Jadi orang putih tu dia orang pandai. Tak begitu mana boleh jaga orang kalau bodoh. Dia pandai boleh jaga orang tu. Klik lalu nyok. Tak bisa klik nyok. Kalau satu gua gitu. Kalau nak kata apa. Dia pisang awak tu awak macam medah. Nak kulit-kulit. Kulit-kulit apa? Kau mungkin kulit-kulit. Kalau dia makan beruk-beruk dengan kulit-kulit tu, orang tu kalah. Orang tu kalah tu. Jadi orang putih kalah segera balik. Tak kata. Dia orang putih dia banyak dia heran ke orang kita ni. Reha. Dulu tak ada reha gini. Reha gini masuk. Dia tengok dia tilik, dia sepuluh tengok air. Dia tengok air ke dia tengok kuat dia Allah tangan ke atas dia celuk tangan. Dia macam-macam ni. Pak Sapu nampak gambar dia dalam air dia. Jadi dia tilik, kok ni tilik, kok ni. Tak ada paku, tak ada kerak, tebuk apa tak ada. Buat mana? Dia orang bijak dia boleh jajah orang mari berapa ribu kilo negeri dia ni. Tinggal ni dia nak jajah orang kita ni. Dia boleh tengok reha tu. Dia tak tahu orang Melayu dia gaji dia pahak. Gaji dia pahak. Apabila dia pahak tu putus sambung dia tu boleh gerak. Boleh buat reha, boleh gerak balik jadi reha. Dia tak tengok situ. Kalau dia tengok orang buat dia pandang reka. Dia tahu. Tapi dia tengok siap dia. Jadi mukabah ilmu ni adalah mukabah yang paling suka sekali. Kita nak dapat ilmu. Halangan dia, rentangan dia sangat suka. Nak dapat ilmu. Ni dia. Pengalaman kita mengajar Pondok Bestari. Ni dia. 3 tahun kita mengajar tu. Muktasar dengan mata bina tak tamat. Tak tahu mengajar apa dia. Dia nak tamat guanya tu. Tengah kitab tahun ni. Nak masuk ke tahun depan. Pelajar lain dah ke dah. Hak lama-lama tinggal seorang 2. Jadi kalau nak terus. Hak baru masuk ni pengang. Dia kalau nak sambung hak tahun lepas. Jadi hak baru masuk ni bingung. Tak tahu apa. Tak tahu pelekor. Tak tengok ni dah. Dia.
Main start tengah ni. Jadi mula semula. Mula semula. Lepas tu tahun depan siapa tengok cuti tahun depan. Lepas tu mak buka tahun depan pula. Mari tengok-tengok tinggal seorang dua hok pelajar lama. Tinggal hok mari baru-baru pula. Mula semula, semula. Sampai bila nak habis? Senipih Mukhtasar dengan senipih Mata Bina tu dah habis. Siapa lepas raya setahun lepas lah, pada tahun lepas tubuh tak apa sihat. Dulu lah kata. Kata duk mikir kata dia bayar, kita bukan pergi ngajar saja, dia bayar. Kamu main duduk lagu ni kata. Lepas tu dalam kelas banyak tidur aja. Tu Bismillahirrahmanirrahim lalu kelubur. Tu enggak Allahu a'lam bangun. Merah mata-mata. Kata awak ni tok kenali boleh buat lagu ni kata. Tok kenali tok guru dia mu nak tahu pelajaran saya ajar tadi tanya awal usuh Waktu kali ni nama Yusuf Muhammad Yusuf Kenali. Tanya awal Yusuf dia tu. Kamu nak tahu gapo saya royak tadi. Walaupun dia tidur. Tapi dia tidur bahasa tidur mata. Hati tak tidur. Hati tak tidur. Boleh royak balik-balik ada suku dengan tegur royak tadi. Kalau orang tanya dia. Super persis orang kata persis cikgu. Persis tu bahasa Indon lah. Bahasa kita lah ni koyak tepek. Orang kampung panggil. Atau bahasa kampung. Bahasa orang baru ni pula fotokopi. Fotokopi ni fotokopi kan serupa. Kalau dalam tu A tu bit fotokopi A ada. Fotokopi. Ilmu lah satu hal yang sangat baik. Kita baca kat orang kampung gitu. Hemat kau buka kitab, buka mulut selalu. Dia buka je kitab, mulut pun buka. Mata nak kerja, dia buka mulut, mata nak kerja. Mata tutup. Enggak mata tutup. Saya tiba kata tadi, tidak Tok Kenali seorang. Yang mata tutup, hati celik. Orang lain, dia mata tutup, hati pun. Nak tahu cuba tengok ketubah. Ketubah dah. Kita mungkin dia awal dah sebelum Tok Iman naik mimbar. Mereka kata, dalam kitab kata dia Tok Iman naik mimbar, tak kira hari Jumaat itu. Kita absen, dah kira dalam kalau buku sekolah kan ada. Tak hadir sekolah lah. Walaupun kita hadir dah tapi kelas 7.30 start dah dah. Kita 8.30, 9 baru sapa. Jadi tu cikgu buat bulat. Tak hadir. Kalau cikgu Rahid tu hadir, kalau buat bulat tu tak hadir. Balik lepas tu, oleh kerana pukul 9 hadir juga, cikgu Rahid ada dalam bulat tu. Jadi hadir lambat lah katanya. Jadi ilmu satu hal yang ramai orang kecundang lah. Nak dapat ilmu. Sebab dia, kita tengoklah. Apabila ada ilmu, uqabah lain pun dia mari lepas. Dia lepas uqabah ilmu, uqabah lain pun dia mari insya-Allah lepas. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Jadi uqabah ilmu. Itu dia. Ini uqabah ilmu, keduanya dinamakan uqabah taubat. Ini sebab kita ni dia tak boleh lari daripada ilmu dan penyuci. Ilmu tu sabun. Sabun ada saja tak basuh, tak suci baju dah. Beli sabun basuh tapi duduk situ. Dia. Ilmu ada tapi duduk situ, tak bakar, tak guna. Tak jadi ilmu ni dah sepuluh sabun. 10 sunlight walaupun boycott pun.
Tadi. Kali itu kita tak boleh boikot sunlight. Orang lain semua boikot belakang lah kira-kiranya dia. Tapi sunlight tak boleh boikot. Pasal dia sunlight ni bahan dia tu cukup baik. Guna air sikit pun sudah bersih. Orang lain dia nyobuih guna air banyak. Banyak guna air kan, lah ni bil mahal. Bil mahal lah ni air berapa kategori lah ni dah. Kalau 20 bawah tu tak apa, kalau 20 ke atas lah, harga pun naik dah lah. Ni dah. Jadi kalau jenis lain tu kalau kita beli kat, bunyi lalu. Banyak guna-guna lah, buih banyak lah, kurang efektif lah. Ni dah. Tapi kalau sunlight tak ada bunyi apa. Pasal dia sunlight ni, kalau orang biasa masuk Syakli, orang masuk jualan langsung Syakli, jual barang-barang Syakli, ada lagi lah ni ada. Tapi tidak serancak dulu lah. Dia ada satu bahan pencuci dia tu dia panggil basic H. Basic H ni saintis dia yang menemu dia tu orang Bangla, duduk Amerika. Orang Bangla mana-mana. Dia jenis Indo-Pak ni orang jenis mana-mana kalau diberi peluang. Cuma tak ada peluang. Dia buat penemuan basic H tu buat daripada air nyo ke daripada nyo. Sebab dia bau pun, tengok cuba bau sunlight. Dia bau macam tengik sikit. Dia bau macam nyo hak kita banyak hari dia. Cuba perasan. Kita dia ingat dia. Basic H tu, kalau dalam Syakli tu boleh hak belakang. Cuci tangan boleh. Kalau orang poming kat nombor 1 boleh. Dia tak ada kesan sampingan. Cuci molek, grease, minyak, minyak hitam tu. Lepas tu buat shampoo pun boleh. Kalau malas pakai shampoo lain, pakai dia. Buat shampoo pun boleh, buat basuh pun boleh, basuh pinggan boleh, basuh tangan pun boleh berlaku. Buat mandi pun boleh. Macam shower gel juga. Tu dia. Dia dua orang satu, banyak dia. Jadi kita tengok pasal sunlight ni, base dia mereka kan. Mereka ni mungkin daripada basic itu juga. Pasal ada bau tu seumpama. Pasal kita biasa dengan basic itu. Kita biasa dengan kita dulu ahli Syakli. Jadi bagi sangatlah guna Syakli ni. Syakli pun dia agak ija-ija gitu kok. Dalam dia tu. Ni dah. Tapi dia ija slow gitu. Dia. Mungkin sunlight dia situ sebab tu dia sangat bagus untuk basuh pinggan aku lah. Hak tu tak boleh nak boikot lah. Tak boleh nak boikot. Ini nak ayatnya. Walau sekuat basic H sekalipun kalau kita tak guna tak jadi. Dia kena guna. Ilmu kita ada banyak mana sekalipun, super hebat mana pun kalau tak beramal tak agak. Jadi nak dapat ilmu tu satu hada. Satu rintangan yang cukup hebat dah. Apa kata tadi kan? Pada Taufik, kenal Taufik dia. Ustaz dia kata, belajar pondok lama lah dia tu. Kalau belajar sekolah mata boleh kemahiran, boleh kerja dia. Pasal ilmu agama ni, dia syaitan tak berapa suka. Dia syaitan tak berapa suka ni, dia banyaklah kena sekat dia ya. Dia kalau ilmu keduniaan ni, dia syaitan tak berapa sekat mana. Dia tak berapa sekat. Lepas tu siapa-siapa pun boleh. Ilmu agama ni orang yang Islam yang beriman je. Ilmu lain bebas. Ilmu pandai beki. Tidak Islam dia pandai beki pada orang Islam tu. Orang tidak Islam pandai beki, pandai pada kita. Dia bebas untuk siapa-siapa ya. Tapi ilmu agama ni, ilmu di sini ilmu agama lah. Ilmu agama ni khas untuk orang Islam dan orang beriman.
Jadi apabila sebut orang Islam beriman, halangan dia tu besar, kuat. Jadi kalau duduk 3 tahun, duduk 4 tahun tu. Tubik daripada pondok 4 tahun, piah tak apa lekat lagi. Mula-mula cabut piah. Mula-mula cabut serban. Tak ada dah serban-serban ni mula-mula tu. Lepas tu lama cabut piah. Lepas tu cabut jubah. Jubah pun tak ada dah. Tak ada dah. Jadi ni. Tu realiti lah tu. Realiti. Tak dari dulu dah. Lepas tu dia pondok kat darabu tak pandai biar dulu. Aku balik dulu. Nanti gitu kan. Jadi ilmu ni memang halangan yang cukup kuat. Kalau orang dia dapat kemah tertanam dalam sanubari dia, maka timbul pula muqabah taubat. Mesti nak taubat. Dah tahu dah, enggak ada ilmu dah. Nak taubat tak ada ilmu, nak taubat ke apa? Taubat ni orang tahu, dia bersalah. Kalau tak tahu nak taubat ke apa? Ada ilmu dulu muqabah taubat. Itu dia. Itu dia. Muqabah ilmu dulu. Lepas tu dinamakan pula muqabah taubat. Ketiga dinamakan muqabah al-awaid. Itu dia. Awaid kalau ukuk dia berhaka kepada mak ayah. Dia. Awaid ni. Rintangan juga tu. Rintangan nak mudah nak berlaku benda yang tak mandek. Itu dia. Dia. Taubat hari ni, esok kadang jadi pula. Itu dia begitu. Baik. Dan uqabah al-pahawaik, uqabah dinamakan uqabah al-awarik. Uqabah rintangan, halangan. Uqabah tu halangan dah, awarik tu pula halangan pula. Jadi bonggol tu halangan dah. Dia bonggol tu halangan dah. Bonggol pula tinggi pula, kereta pula rendah. Kena naik gitu dia. Tak boleh naik gitu. Gesek di eju. Pada sering eju tu. Banyak kali, acak kali baca tabung eju tu. Dia. Uqabah awarid. Kelimanya dinamakan uqabah bawa'is. Itu dia. Bawa'is ni mari molek kat itu dia ngatik 10 kali dah cukup. Nak 100 kali. Itu tak lama tak. Dia tinggal kat kali sekali pun dia. Dia bawa dia mari semangat sekali. Angin salah habak orang kampung pagi. Dia mari angin salah habak tu. Apa tu? Kata tak, dia reda angin tu kat. Pahala mana-mana pula tu. Itu dia. Itu dia. Bawa. Dan dan keenamnya dinamakan uqabah qawadih. Qawadih dia sembah ada baru ni qawadih ni kata dia. Jadi qawadih ni pada kedah lah. Kedah mana mangkuk. Yang mangkuk ayu tu dah. Dia. Ketujuh dinamakan uqabah alhamdu wa syukru. Jadi nak dapat hamdan dan syukru. Dua juga laik belakang ni. Dia. Mulut mungkin mudah. Dari segi gerak geri, bahasa tubuh payah. Bahasa mulut mudah, bahasa tubuh payah. Jadi itu 7 uqabah. Setelah
kata Imam Ghazali dapat dah untuk beribadah, untuk menjadi sebagai hamba-Nya kerana taufik dan hidayah Allah tu sudah ada. Tapi dihalangi pula, dirintangi pula. Tidak selecing itulah, tidak semudah itu dengan uqabah-uqabah yang 7 ni. Kemudian kata mu'alif Imam Ghazali, dengan sempurna sekaliannya tamamlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Junnatu Rabbil Alamin. Ini 7 uqabah ni lah. Inilah persekitaran bahasan kitab Minhajul Abidin. Nak bahas uqabah yang 7 ni lah. Habis yang 7 ni lepas hamd dan syukr, maka penghujunglah kitab ni. Kemudian katanya, dan kami sekarang mengikut akan segala uqabah ini dengan syarah, yakni menyatakan dia dengan lafaz yang sedikit lagi mengandung ia atas faedah segala yang dimaksudkan. Lafaz tak banyak lah. Kalau lafaz banyak, ihya lah pula. Nak lafaz banyak kan kena ihya lah pula. Banyak kita mengenal ini kimia susah adat ada belaka. Ihya ada. Kita beki hati belaka tu. Lafaz banyak tu, dan bicara pun banyak. Kita ni lafaz sikit lah dia kata. Sebab tu tidak panjang lah, tidak besar lah kita ni. Lafaz yang sedikit lagi mengandung ia lafaz atas faedah segala yang dimaksudkan. Kalau ia dikehendaki oleh seseorang ahli yang menjalani ibadat menjadi milik Allah, hamba Allah. Daripada kelakuan sekaliannya tiap satu uqabah dalam bab yang tinggal, insya-Allah. InsyaAllah Ta'ala. Jadi bab-bab yang seterusnya lah. InsyaAllah. InsyaAllah Ta'ala. Bermula Allah Subhanahu Ta'ala yang memberi taufik dan benar pada yang dimaksudkan dengan kurnianya Allah. Dan kau kepada dia note kau ada latif. Kurnia dan latifnya. Kurnia ni lebih kepada kita minta baru dia beri. Ada orang minta dia, ya Allah, kamu tahu apa yang perlu pada aku, berilah. Mudah dia yang gitu ya. Kena minta sesuatu, memang Tuhan tahu. Dia. Kita pergi kedai spare part, kita jenis orang baik khabib motor dah. Kita kata orang muda tak khabib motor, tak ada klik ni, suka sengih orang tu, dia baru boleh tubik kedai beli barang-barang. Pergi kedai pamer, hey pamer aku nak yang motor aku jadi klik, jadi comel. Bengong pun. Aku dah gak beli barang.
Mun nak comel belaka dia kata dalam kedai aku ni bagi comel belaka ni nak tu. Bagi nak comel nak puas hati orang punya mutu lah tu. Tapi kena royak apa dia. Jadi Tuhan pun kena royak. Kita perlu kena bisik dengan dia. Kita nak apa dia kata dia. Main tak boleh royak main pakai locong gitu kata dia. Pakai lamsam gitu kata dia. Kurnia Allah, kurnia Allah setelah kita minta dengan Nabi ini masan yadur wa anta arhamur rahimin. Innahu la rizquna fa innahu min nafada. Jadi ada juga gitu. Kita nak rezeki yang tidak putus-putus. Sebanyak-banyaknya. Tidak. Tidak. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit memberi sihat. Kat mana nak sihat? Sini. Tunjuklah aku. Lepas ada setengah-setengah doa tu. Sambil-sambil berdoa dia sepegang pak hak lengoh, hak sihat, hak tak sihat. Hak tak sihat. Dia sepegang sambil-sambil baca. Dia pak spesifik bagi. Spesifik kita sakit kat mana. Kita nak pun gitu juga hak kita nak. Cuma lutfnya, lutf ni Tuhan beri sebelum kita minta. Tadi kurnia setelah dia beri, setelah kita minta dia beri. Ni lutf ni dia tahu, kita tak minta, dia tahu dah. Kita mana minta anggota kita dah. Tapi dia tahu dah kita nak kerja perlu tangan, perlu apa, perlu akal. Kena bijak nak buat dah. Nak naik motor pun ada lesen tu nak kena pandai, test lesen tu biar lulus. Itu kenderaan Tuhan belaka tu. Kita tak minta pun Tuhan beri dah. Tuhan siap dah pasien situ. Pasien siap dah. Itu dia. Dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah lafaz yang kita selalu kita kena sebut ni. Duk mana-mana. Duk mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Nak beruk kalau Tuhan tak izin tak terbit. Kalau tak terbit beruk mana? Masuk hospital kita. Apa masuk hospital? Tak beruk. Tu dia. Bendanya nampak kalau sebut pun rasa tak berapa itu dah. Benda malu je kan, benda segat lah kata. Tapi nak mana kan? Kalau dia tak izin, jangan. Makan habis tak boleh. Di atas dunia ni tak boleh. Dia hak molek. Kita rajin temu orang tu dah. Dia pecing dah kerja dia kan. Tak tahu dia, kita tak tanya dah kerja kau, tapi dia pecing tu. Dia orang Negeri Sembilan, bawa teksi di Kuala Lumpur. Kita ni bahaya tanya. Nampak cik muda semacam je. Kita jek sikit dia dah, nak tahu rahsia dia. Dia pun rayak lah. Dia kata, hamba dia amal, siapa lolo ni, bangun sebelum subuh ke, nak semayang subuh ke, bangun pagi lah maknanya, bangun pagi, tak ada buat gapo-gapo dulu, minum air putih dulu. Air putih dulu. Komo pun tak, kosok gigi pun jangan lagi lah ada. Kosok gigi lah, komo pun tak lagi. Minum air putih dulu. Segelah. Kalau tak ada, kalau tak ada, segelah minum. Ama-ama dia tu, sejak daripada dulu. Jadi kita pong dia awet muda tu, jadi kena sungguh lah. Boleh ilmu kita lah. Kalau hak nak buang tu, buang belakang dia. Jangan tipan. Kut depan, kut bawah, buang belakang dia. Kalau berasa nak buang tu, buang. Jangan out. Jangan sekak. Sebab kita orang muda ni boleh sekak. Kadang-kadang nak buat malah kita dah. Out dulu lah. Karang-karang tu.
Tak boleh. Kalau bosan nak buang. Masuk hak baru dia. Jangan tinggal hak lama, hak semalam dia. Dalam perut kita. Tu dia amal. Kita pun mikir, jodoh semua. Kita pun balik buat for dia hebatlah. Tapi kita ni agak lain buat tu. Ketinggalan perkata tadi lah kita baru biar satu. Dia apa mana-mana dah. Jadi kalau lambat sikit kita dapat pun pandai lah dengan kita tu. Jadi tengok-tengok orang kesihatan pun terjaga, ibadat pun terjaga, memang dia dah awal. Dia bukan kata kita tengok tu baru dia mula. Dia sebelum kita tengok tu dia buat dah. Macam mana kita dah tengok, kita tengok tu dah. Sebab tu rahsia ibadat ke apa dalam syurga baru boleh buka, baru boleh kebel, baru boleh. Demo dengan kawan ke pergi sejik sekali, balik sekali. Dah warna yang demo pakak tinggi kawan tu. Boleh tanya. Ni dah. Dia pun berak cerita. Sebab ni, sebab tu, sebab apa dia naik pakak tinggi. Sebab apa tu hari pakak dia tinggi pada kita. Padahal boleh kata ke kita ni sekaki lah dengan dia ya. Pergi sejik sekali, lima sekali, kelik sekali. Ni dia. Kalau benda-benda ibadat ni sekali sama, tak ada. Boleh kata tak ada tinggi rendah lah. Apa dia? So cerita. Patutlah dia. Baru patut. Mula-mula tu sekir juga ada. Mana demo macam. Kalau mana demo tu macam tak aci lah tu. Tak aci lah dia tinggi kita rendah. Dan kita serupa dengan dia ya. Padahal hak sebenarnya memang lebih dia. Tu dia. Lepas tu kena sentiasa lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni menjadi zikir wirid kita di mana-mana sahaja. Mana-mana sahaja. Tu dia. Pasal kita ni tak ada daya upaya, maka dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan pemberian Allah, kita dapat buat sesuatu. Kita dapat melepasi benda yang mudarat ataupun kita mendapat benda yang manfaat. Tidak. Nak dapat benda manfaat pun dengan bantuan Allah. Nak dapat benda, nak tolak benda yang mudarat pun dengan bantuan Allah. Sebab ada ayat Quran. Kalau beripung berapa semua manusia ni dah nak tolong kita, nak tolong benda yang molek, tak dapat. Begitu juga beripung segala macam nak sekap benda yang tak molek, tak dapat. Kalau dia tu yang tak izin. Lah ni orang kata mana? Beratah pasal loya tu. Kalah macam. Ni dia. Pasal loya untuk menih, kalah. Pasal loya hak nu oleh lawan ni kalah. Ni dia. Kalau dia tu yang izin, orang nak tolong mana-mana pun tak dapat. Tengok berapa tahun lepas. Ni orang bombo tu. Nak tolong orang lemah seorang je. Orang yang lemah tu seorang je. Orang mati tu, orang mati lemah tu. Mati dah rasanya, mati dah. Tapi nak tolong. Bombo gini orang tu. Turun nenek orang. Nenek orang mati. Nak selamat seorang je. Nak selamat pun nak ambil mayat je. Bukan nak selamat hidup. Mati nenek orang bombo. Payahkan main ketua bombo nak main nak jawab. Cuma gantung sini. Kami sudah mengikut SOP. Kalau dia kata SOP tu, jadi orang lain pun nak batas soleh ada. Dia kata SOP tu, jadi orang lain pun senyap lah ada. Tak query mana lah orang kata tu. Cuma bunyi ngongeng-ngongeng gitu lah. Umur sudah faham bunyi dia tak boleh pergi mana-mana pun. Dia tengok tu. Seorang aja nak tolong, ni orang mati.
gigi kedah. Kedah rocik ni biasa dalam kampung tu. Dia jeling ke tepi geledah dia. Tak payah kat tepi geledah lah, dekat. Dia kata tu. Lepas tu dia pergi. Start motor pergi. Mak dia kata, ni dia buat barang ke, pergi beli barang. Kalau kita nak marah gitu tu. Mula-mula kata gitu. Lama, pelik. Lama tak pelik. Lepas tu, lama sampai berita. Anak makcik kemalangan, terembah palu atas jalan, retuk di hospital koma. Lepas tu mati. Kisnya jeling saja ya kau tepi geledah pasal nak pergi dekat. Macam tu. Jadi kita pun kadang-kadang ada juga alat keselamatan. Tapi jangan gantung alat keselamatan saja. Pakai tepi geledah pun kadang-kadang patut umur guna mati juga. Jadi la haula wala tu kena ada. Bismillah tu kena ada. Baru kita dengan Allah tu jelas. Kalau dia nak kumpulkan kita, nak golongkan kita dalam golongan kumpulan orang syahid pun pandai. Masa kita mula dengan nama dia. Ni dia. Orang tanya kita, merepik mana Ustaz? Kata merepik tu cari nahah. Ni dia, cari nahah. Dah jadi kata. Ni nahah. Kena nahah. Kena kemalangan. Dia bukan nak. Tu sengaja cari. Tu dia. Dia lain. Mati ni la hawla wala quwwata illa billah. Kena sama-sama sembuh. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa arda. Tu dia. Al-uqabal ula wa ya uqabatul ilmu. Bermula uqabah yang pertama itu iaitu dinamakan uqabah ilmu. Kata mu'alif Imam Ghazali itu mu'alif radhiyallahu anhu. Maka aku berkata dan dengan Allah memberi taufik. Bismillah ni. Dengan Allah tu bismillah tu. Dia dengan Allah Melayu. Bismillah tu dengan Allah maknanya. Memberi taufik. Hei orang yang menuntut ilmu. Hei tu dia panggilan manja tu. Dia tuju dengan panggilan manja. Hei orang menuntut ilmu. Dan ibadat. Apabila ada ilmu, kena ibadat. Pasal ilmu tu buah dia ibadat. Tanah pohon saja tu agak pun tak buah. Tebal akhirnya tu dia. Ilmu dia kena dengan ibadat. Kalau tak ada ilmu, tak ada ibadat. Tak ada ibadat, tak ada ilmu. Itu dia. Itu dia. Iqabah ilmu kata mu'alif. Itu dia. Memberi taufik orang yang menuntut ilmu dan ibadat. Lazimkan ilmu. Lazim kembarkan. Sekalikan. Lazim ni supaya air teh dengan air lah. Air teh dengan gula lah. Dia kacau-kacau, nama nampak dah gula. Tu lazim tu mana sekali gitu. Kena sekali. Kena sekalikan. Hei orang yang menuntut ilmu dan ibadat, lazimkan olehmu pertama-tama telah memberi taufik akan dika Allah Ta'ala. Orang nak belajar ilmu ni, orang yang telah diberi taufik, bukan senang-senang. Bukan senang-senang. Lepas tu ngaji pondok semalam, dia buat sana sendiri. Ikan dia pegang dia. Beli berah ya. Beli berah tu, pihak pengurusan nak buat hari tu. Cuma budak pondok, tanah berlaku, nanah berlaku. Nanah, merah ikan, marah ayam, marah itu berlaku. Kalau petang-petang tak kerja hari, sukalah budak-budak tu makan tangan kerja tu. Allah, daun kau apa tu. Tapi memang tak berani nak tembur lah. Pondok dia jauh. Kalau tembur pun, kalau tembur siang, malam tak sampai lagi. Jadi malam nak malam mana?
Dengan rimau Sumateranya dengan apa tu. Dengan benda-benda yang berbahaya tu, benda-benda buah banyak tu, tak berani lah cuba budak pun. Ini dah berani tembus. Dan di situ dah ni tembus. Kalau nak klik secara terhormat lah. Cara terhormat. Satu pondok dia. Payah juga nak cari pondok gitu tu. Gitu. Jadi maknanya ungkabah yang pertama tu dia ungkabah ilmu. Dia ungkabah ilmu dan ungkabah ibadah. Pasal dia berilmu kena buat ibadah. Lazimkan oleh pertama-tama telah memberi taufik akan diri Allah SWT dengan ilmu. Tuhan beri dah sedikit ilmu kepada kita, pengetahuan. Daripada tak tahu apa satu, kita banyaklah. Mari ngaji hari botol dah pandai. Baca Iqra apa gitu gini pandai ngaji. Suka dah kita. Berjaya dah kira. Kita sebagai seorang tenaga pengajar ni berjaya. Melahirkan sebab orang yang celik Quran daripada mari tak tahu kau satu. Walaupun ilmu-ilmu lain banyak lagi kena isi tu dia. Bukan satu hal je, bukan satu cabang je kita ni dah. Banyak cabang, banyak bidang. Tapi kita rasa jaya dah. Mencelikkan dia yang sebelum ni tak celik Quran. Masa pertama sekali kena celik Quran. Mana-mana pun. Dia kita orang Islam ni kalau tak celik Quran, ilmu apa-apa budak jadi. Dia kena Quran, duduk mana-mana, duduk depan Quran. Masa ilmu ambil situ. Pecah daripada situ. Pecah daripada Quran baru. Jadi ilmu-ilmu macam-macam ilmu tu. Gitu. Maka bahawasanya ia kutub. Dia. Yakni paku. Dia. Kutub yakni paku. Dan di atasnya, di atas kutub, di atas paku, ini di atas ilmu tu lah. Tempat edaran, tempat beredar. Pasal dia ikut bumi bulat kan, kutub utara kutub saya. Tengok geluk-geluk ada. Musim gangit ada. Geluk. Jadi kutub utara, kutub selatan. Musim situlah dia. Tempat edaran. Dan ketahui lima bahasanya ilmu dan ibadah itu dua permata. Permata bisira dia. Cici mahal kau cici murah, tak ada mata. Tak ada makna dia. Tak ada makna. Cici ni mahal di mata, bukan mahal di besi yang ngikat tu. Mata tu mahal. Nak tunggu kita gak orang pergi ada. Tunggu bayar 2,000. Zaman dulu 2,000. Mata kecil ya, tapi mata jamru. Gitu. Tu kata tak jual, nak pakai. Ada tunggu saya tegak juga 5,000 lepas tu. Cicing dia tu harga 15,000. Mata dia 5, sekeliling dia tu beli. Dia 5 tu ada khasiat lah maknanya. Jadi mahal di mata tu lah. Bukan mahal di cicing tu juga. Cicing tu tak mahal mana tu. Mahal juga tapi nak bandingkan mata tu bagi mahal lah. Sebab tu dia kata ilmu dan ibadat itu dua permata. Kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat. Kita tengok cici tengok mata dia tak? Tengok mata. Mata berapa? Mata balik ke tak balik. Dia mata ada kalau zamrud ada air ke tak ada air tu. Mata zamrud ni kita ingat air dia lah ke mana. Kita tengok dia macam ada air dalam. Geruk nyonyek. Tu mahal. Kalau mata zamrud, kalau jumpa hak lagu tu mahal. Dia mata ada air. Lepas tu dia ada khasiat dia tu ada lain lah orang ahli mata lah tahu tu.
Jadi dengan permata tadi tu, kedua-dua tu, tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar. Daripada karangan segala orang yang mengarang, orang yang mulut kita ni lah, dan pengajar, segala orang yang mengajar. Pasal ni ilmu fisudur ni, bukan fil kutub. Ilmu tu memang ilmu fisudur, bukan fisudur. Ilmu fisudur, la fisutur. Dia kata. Sutur ni di baris-baris ni, di baris-baris kita ni. Ilmu duduk sini, bukan ilmu dalam kitab ya masya-Allah banyak ilmu kata dia. Tapi dalam dada masing-masing. Tu penting. Orang yang mengajar, tu dia. Ada orang yang mengajar tanpa kitab. Rasa ilmu dia banyak. Tu dia. Hak dalam kitab tu dia mengajar pun sebab kitab tu juga. Nak apa kitab lagi dah. Kita yang mengajar kitab ni, tengok kitab baru boleh royak dah. Tak ada kitab, gagal juga dia. Lepas tu guru pondok kadang-kadang ceramah dah anda. Kalau mengajar kat pera-pera macam-macam, ambil je. Tapi kalau ceramah 5 minit banyak je. 5 minit lah, wallah-wallah. Pasal dia taufik dan hidayah, seseorang tu dia berbeza-beza. Ada orang dia dengan apabila kita lama mana-mana pun mengaku kalau orang dengar, orang ngaji tu. Kalau orang ngaji, dia tu tak ada masalah dia. Sebab ada orang setengah tu dia mengajar daripada pagi berhenti pukul 12 malam. Dia berhenti. Lepas subuh mengajar. Pukul 12 malam baru berhenti. Tak ada bayaran ke apa, mengajar pun. Tak ada bayaran apa, tak ada. Kalau lah ni mengajar jid surat, kadang-kadang ada alam, ada imbuhan, ada sagati. Tak ada ke apa. Ikhlas. Dia nak cuah ilmu dia dan dia rasa nak ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT. Tidak. Dia bersandar di situ. Benda-benda dunia ni dia nak nampak mana. Sebab tu dia boleh buat gitu. Tidak. Tidak. Dan berwa'az oleh segala orang yang wa'izin, memberi nasihat, dan bernasihat oleh segala orang yang memberi nasihat. Wa'izin ni macam khutbah, wa'iz tu, wa'az dan wa'iz tu. Tukang beri dan tukang beri memberi nasihat dan pengajaran. Itu dia. Wa'az, khutbah tu wa'az. Wa'iz tu orang yang baca khutbah. Ataupun orang berkhutbah. Tu gitulah umpamanya. Ataupun orang yang ngajar tazkirah, kuliah subuh ke apa dah. Dia lah tu. Ni lah ni kuliah ketengah. Tapi kuliah ketengah sekali kuliah 300 banyak kali boleh. Tapi kena ada tauliah. Farhan ada tauliah dah? Ada ke? Kena ambil tauliah. Nak ambil tauliah. Muda-muda lagi ni ambil tauliah. Dia dapat tauliah mudah. Tauliah luar pun, tauliah daerah Kuamil tak ada. Daerah Kuamil ke ataupun mukim pun boleh sana. Mukim mana? Mukim kita tu mukim Tembok ke, mukim Pasir Semuk ke, ikut anda lah. Kalau sebelah-sebelah Farhan tu mukim Pasir Semuk apa ni. Kalau sebelah kita ni Tembok. Jadi biar ada tauliah sedap. Jadi
Jadi luah kita nak buat ke apa pun jadi tak saku. Kalau ke tengah pun kalau nak pergi suruh buat tazkirah gitu pun dia tanya ada tauliah kalau ada. Dia buka pada orang yang ada tauliah je lah. Kalau masjid kita ni dia tanya cari orang-orang yang bertauliah. Kadang tu dia sedia dah, kadang-kadang tu dia suruh kita cari. Jadi berwa'az dan berwa'iz dan wa'izi dan orang yang wa'izi dan tilik orang yang menilik. Tetapi kerana keduanya diturunkan segala kutub, disuruh segala pesuruh. Dia. Tetapi kerana keduanya dijadikan bumi, dia ada disuruh dan pesuruh tu. Keduanya dijadikan bumi dan segala langit dan barang yang di antara keduanya, antara kedua langit dan bumi, dia ada segala kejadian. Jadi kita ni manusia ni menjadi pemimpin khalifah kepada semua makhluk lah. Semua makhluk, kepada manusia, bukan manusia pun bergantung kepada manusia. Makhluk lain pun bergantung kepada manusia. Jadi baru boleh sebab lembu, bukan lembu jaga lembu, orang jaga lembu. Tak gitu ni. Kalau lembu jaga lembu, tak kucing lanang. Mungkin sama lembu. Ni orang kena jaga lembu ke tak? Barulah jadi teratur kan dia. Ni orang pun lebih kurang dengan lembu. Tu masalah tu. Sebab tu kalau jalan kampung tu, kita ngepek tau mau ada tahi lembu tu. Pasti pun jawab. Bo kena tahu dia tu. Tayo ni kalau tak ada tahi lembu tu pelik. Kalau ada tahi lembu tak pelik. Kita kadang-kadang sebut sama lah. Oh malu kau cikgu-cikgu. Mari ngajar sini duduk binjat kuartus cikgu ni dah. Batu kat Kuala Pusat ni dah. Balik kat bolong bawa tahi lembu. Mari tak ada tahi lembu. Bukan tak ada tahi lembu. Sini mari kena tahi lembu. Oh malu kau orang. Kita kena tu satu hal dah. Ni kata cikgu-cikgu tak ada pasal pun kata dah. Kena tahi lembu. Si pun pakoh lalu kita. Kata bo tayo ni tak ada tahi lembu tu pelik. Kalau ada tahi lembu tu tak nak kata apa. Pasal undang-undang sini, undang-undang tahun 42. Tahun 42 ni berapa orang yang ada sini kan? 42. Tu dia. Tahun 42 ni mana? Orang yang nak menanam, nak sekat lembu, dia kena pagar. Lembu tak ada pagar. Itu undang-undang tahun 42. Ni. Jadi bukan setakat pagar dia mengatur tengah jalan langgar orang. Ada orang sini berlanggar dengan lembu. Mula-mula tu mengaku nak bayar. Dia baca habis RM1,500. Lepas tu hari minta tak siwi. Lembu dia duduk lewat kat rumah dia. Dia pun tebuk buah raca, lepas dengan buah timun. Dia tebuk raca, dia buah dalam timun, raca dalam timun. Dia pun lembu duduk lewat mari kat rumah dia pun lepas. Lembu pun makan. Bunyi mapu lembu tu dia kata. Yang kena ambil tindakan gitu. Orang yang sikap keterai gitu aja ni. Dah janji nak bayar, lepas tu tak bayar. Dia ambil hasil daripada lembu. Lepas tu kita langgar dia, hak tak mengaku tu satu kalau mengaku tak saya bayar. Janji lelek nak bayar pun tak bayar. Lagi panas hati orang tu. Orang tak tahannya balas. Tu dia. Tu dia jadi. Manusia belakalah kena tarbiyah. Kena urus tarbiyah alam ni. Tu dia.
Diturun segala kutuk dan disuruh segala pesuruh, tetapi kerana keduanya, kerana pesuruh dan disuruh dan pesuruh, keduanya dijadikan bumi dan segala langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian. Makhluk lah maknanya. Makhluk yang perlu diurus. Tidak. Usah kau lemah. Rupuk tepi jalan tu, dia kena ada orang urus. Bising. Kalau tidak panjang tahun. Lalu lah selo dak khabar. Kita rajin tu. Turun bukit pasal semua. Ulah selo duk gitu. Masih baik dan nampak jauh. Kita dengan motor orang dengan kereta tahan lah tu. Kereta tak jadi apa tu. Kita dengan motor kalau nya patut dia, patut tu nya laju. Nya cepat tu. Ya. Tak ulah selo ni dia sembuh racun dia kena mata buta. Bukan lagi. Kalau kena kodih supaya dia batu. Racun dia tu. Sembuh laju dah tu. Dia tu. Dia kalau rupuk panjang mana nampak. Dia kena rupuk pendek lah. Rupuk tepi jalan pun kena ada orang urus. Tu kejadian mana segala makhluk. Dia tu. Apa lagi benda yang hidup. Dia tu. Benda yang boleh bergerak situ sini. Dia tu. Maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Salah satu daripada keduanya firman Allah Ta'ala, allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yantazilu yatanazzalu al-amra bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tengok ayat dia tu. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpamanya jua. Jadi 7 petala bumi. Cuma langit ni dia supaya bangun dia. Dia ada tekak-tekak. Dia tekak di celah-celah tu ada penghuni. Kalau langit bumi ni dia supaya kuih lapis. Kuih lapis ada berapa ada? Selapis-selapis. Kuih lapis selapis-selapis. Kalau langit ni dia supaya bangun dia. Dia sebab bangun dia tidak rapat kuih lapis tu. Dia. Yang kena 7 petala langit dan bumi dan petala langit dan daripada bumi seumpamanya jua. Diturunkan pekerjaan antaranya supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Jadi ada kerja pula kita. Dia duk kerja hari-hari dah. Macam-macam kerja tu, macam-macam pasal kerja. Sebab tu jalan raya tak pernah sunyi. Asal mu kerja gitu, aku kerja gini. Dia tu. Cikgu Senin pukul 7.30 sekolah di sekolah tu. Orang yang bawa makan ni kena jalan ke atas jalan raya. Lepas tu jalan raya tak pernah sunyi. Tak pernah sunyi. Api merah hijau kat jalan sama. Tak pernah sunyi. Supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Ta'ala atas sesuatu tu amat kuasa. Jadi Tuhan berkuasa atas sesuatu. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah meliputi dengan tiap suatu ilmunya. Meliputi ni jangkauan ilmu Allah tu siapa berlaku. Kita kan apakan daya ajak hati nak peluk gunung tapi tangan tak sampai. Dia tu. Nak peluk. Nok berlaku lah maknanya. Tapi dah tangan tak sampai tak boleh. Tu pepatah Melayu, apakan daya ajak hati nak peluk gunung tapi apakan daya tangan tak sampai. Tapi Allah meliputi lah. Meliputi, menyelimuti. Kita ni kadang sakat tahu je tu.
Kadang-kadang orang tahu. Tapi tak sahih kadang. Tak sahih, tak jelas. Tak tepat. Tidak. Jadi kita ni lagu tu. Kadang-kadang tahu dah cepat buat tahu. Ada ke berapa wasak kapung lah ni orang kata. Wasak kapung lah ke apa. Kadang-kadang kena dapat daripada sumber sebenar. Kadang tak meliputi lah kita ni. Tak meliputi. Jadi sebab tu dia kata anjak aku fasikum bila baik fadabayan. Kalau ada semua orang yang kita tidak percaya itu kena siasat dululah. Jadi kena siasat, kena sahih dululah. Untuk mendapat penjelasan tu dia. Kadang-kadang tu hak jika jadi setor. Tahu. Hak suka jadi setor tidak tahan tu dia. Jadi hak sikit je jadi besar. Jadi banyak. Pasal kadang-kadang raih baku mulut-mulut. Jadi ada juga gitu. Jadi Allah dok meliputi dengan tiap sesuatu ilmunya. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Pasal Allah pun berilmu. Lepas tu dia boleh tadbir urus. Kita pun kalau ada ilmu boleh tadbir urus juga bagi pihak kita. Tadbir urus diri kita. Kalau kita berkeluarga, tadbir urus keluarga kita. Sama ada keluarga kita tu keluarga pasangan atau keluarga ibu bapa. Kita masih duduk dengan ibu bapa. Kena urus juga tu dah. Dia kena biar gitu je dah. Kita nak elok mak ayah belakang tu dah. Kita pun kena ambil peranan sebagai anak. Sebagai anak buatnya. Kita ada anak, ada peranan dia. Kita suami ada peranan dia. Kita isteri ada peranan dia. Dia masing-masing ada peranan. Kita ada hubung kait dengan dia, ada peranan dia. Sebab tu boleh wara jiran pun. Tu jiran kalau bukan boleh wara sama jiran je. Jiran. Jadi ada peranan dia masing-masing. Tu kata ada peranan dia. Jadi dengan dalil ini ayat jelaslah kepada kita bahawa ilmu tu orang yang berilmu boleh menyelamatkan diri dia, boleh mentadbir uruskan diri dia dan persekitaran dia dan sekeliling dia. Serumah dia, sejiran dia, sekapung dia, sedaerah dia, senegeri dia, senegara dia. Orang berilmu lah. Cuma gitulah ilmu manusia tu terbatas. Ada juga terlepas pandai. Dia tak terlepas pandai. Lah ni kalau lah ni banyak terlepas. Orang kaya dapat 100, orang miskin 100 juga. Jadi macam tahu. Orang kaya 100 lu. Sudah kelepih dia. Kita orang kampung sudah 100. Ada yang beli beras so, habis dah 100. Lepas tu bulan depan pula kena tunggu. Jadi bulan ni dunia lah ni banyak terlepas pandai lah kata. Kadang orang kaya bertambah kaya, orang senang bertambah senang. Orang susah kadang, orang susah pun ada. Tapi orang susah ni gitulah. Orang yang kekurangan maka dia hendaklah sabar dan qanaah. Kena duduk situ. Kena sabar dan memada apa yang seadanya. Tak boleh nak digundah gelanakan dengan apa yang tak ada. Itu kadang merusakkan kita sendiri juga. Menjejaskan diri kita. Itu dia. Dengan gundah gelana tu kadang ibadat pun dah tak sempurna. Itu dia. Itu dia. Sebab tu dia kata tu, orang yang tak ada gapo sabar dan qanaah. Orang yang ada gapo-gapo tu tarbiyahlah dengan lemah lembut, dengan mendapatkan beri kepada orang yang sepatutnya dapat. Tidak untuk meringankan tanggungan dan bebanan dia tu. Dia.
Sebab itulah daripada ayat ni lah memberi faham kepada kita satu-satunya yang mulia yang perlu ada pada seseorang itu adalah ilmu. Pasal ilmu itulah mengangkat darjat seseorang, membezakan di antara seorang ke seorang yang lain. Itu berdasarkan kepada ilmu yang dia ada. Kalau kita ngaji sekolah ke tak? Orang nombor 1 tak kena sama dengan orang nombor bom. Mesti cikgu hanya orang nombor 1 dah. Ya dapat hadiah, tidak orang nombor 1. Boleh hadiah tu, hadiah ni. Kalau sama anak kita sekolah kita tak, penuh jabi hadiah. Hari akhir tahun. Siapa orang lain? Beri kita etik hadiah. Beri kita. Jadi kita pun nak beri mana bukan boleh beri begitu saja tak? Dia beri dengan kelayakan. Beri berdasarkan kelayakan kedudukan dalam kelas. Itu dia. Jadi dia beza. Padahal ngaji buku-buku tolong, kelas-kelas tolong, masa-masa tolong, cikgu-cikgu tolong. Jadi mana dia nombor 1, kita nombor bom. Sebut nama dia masa putusan dulu UPSR dah. Orang beliau sebut 5A, 4A, 3A tu dia sebut dulu dah. Satu hal tu pula sebut nama dia. 5 tu kejut dah. Celek mata-mata. 5E tu kat dam lalu. Bing lalu dah, lembek lalu. Apa ingat kau 5A apa 5E? 5 juga dia, tapi 5E. Itu maknanya ada beza. Di dunia pun ada beza orang berilmu dengan orang tak ada ilmu. Jadi orang tak ada ilmu dia lagu lain tindakan dia. Cuma manusia ni atas dunia gitulah, kadang orang ada ilmu bertindak seperti orang tak ada ilmu. Ada juga. Ada dia. Jadi itu panggil buat bijak. Dia buat bijak, bukan bijak sungguh dah, buat bijak. Itu kelemahan manusia lah tu. Tapi kuk mana-mana pun ayat ngelahnya, ilmu itu lebih dan mulia. Ada situ ya. Walau kuk mana, walau guana-guana neten nerak pun, ilmu tetap duduk di tempat yang mulia. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang berilmu, tempat dia mulia. Lepas tu yang jadi dia tu tak mulia itu sebab dia pula dah tu. Bukan sebab ilmu. Sebab dia tak ikut peraturan itu dah. Apa kita ni lah. Steering molek dah, kereta sedap dah, tayar molek dah, jatuh parit tu apa. Itu sebab pemandu. Sebab pemandu. Bukan salah kereta kadang-kadang tu. Bukan salah tak ada jalan lapu, tak ada jalan tak ada lapu. Jalan kona-kona. Tapi masalahnya jalan street banyak pemalangan tu. Jalan kona-kona orang beringat. Jalan street orang tak beringat. Kena tu salah pemandu ni tu. Sikap pemandu salah. Kadang hak tak gaduh, buat gaduh. Kita royak tu kita. Dah dari air putih ni kak, dah orang band dah kat tunggu semaya dulu lah tu. Kalau tunggu semaya dulu malam tu tak berlaku lah. Nak pergi baca malam-malam ada ni yang nak pergi baca surah Vedah. Apa nak pergi baca surah Vedah, muka pas orang band dah kak laju lah. Litah orang litah orang tu kan. Litah boleh pun kalau ok 30 saat dah berlaku. Ok 30 saat dah berlaku. Susah berapa hari? 30 hari tak cukup. Tak sabar 30 saat, 30 hari tak cukup. Ni. Tu hak masa, hak harta lain rugi tu tak sekira tu. Ni hak jiwa lagi tu. Dengan traumanya dengan apa tu, tak sekira. Ni. Itu sikap kita pula dah. Cuma apa kata tadi? Ilmu tetap mulia. Pasal ilmu itu
pemilik yang mulia adalah Allah SWT. Jadi apabila dimiliki oleh orang mulia, maka benda tu mulia. Macam sebab kita rakyat cici tadi tu. Kalau di tangan kita mungkin tak laku sampai 2,000 tu. Tapi oleh kerana tangan tu jadi orang tengok nak ambil berkat tu lagi. Ni tu. Jadi kalau setakat 2,000 tu boleh bayar lah mana. Berani kalau tangan kita mungkin tak laku. Dia tahu lah 1,000 mana. Atau 1,500 tu. Tapi oleh kerana tangan tu 2,000 pun tak ada hal. Tak tahu-tahu lah. Kalau cikgu tu nak bayar, nak jual, nak beri 2,000, bayar selalu. Kalau tangan kita 1,500 dah lika. Mesti tahu lah. Itulah perbincangan kita tentang ungkabah yang pertama, ini ungkabah ilmu. Itu dia. Ilmu nak dapat pun satu hal, tapi kemuliaan ilmu tu mesti memang tetap jelas ilmu. Pasal Al-Quran pun beritahu orang yang mempunyai ilmu tidak sama dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Itu dia. Lepas tu ungkabah ibadat daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekat tu dulu Allah.